Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Jadi alhamdulillah pertamanya bersyukur kepada Allah SWT. Pada kali ini kita akan sambung lagi perbincangan berkaitan topik syariah Islam di bawah subjek prinsip-prinsip asas Islam. Jadi pada minggu lepas kita telah membincang berkaitan syariah yang berkaitan akidah, iaitulah beriman kepada qada dan qadar. Saya harapkan semua pelajar masih lagi dapat memahami dan mengingatilah apa yang kita telah bincangkan berkaitan akidah, iaitulah beriman kepada qada dan qadar. Apakah itu qada dan apakah itu qadar, dan kepentingannya dalam kehidupan kita sebagai orang Islam. Dan pada hari ini kita sambung berkaitan topik syariah Islam. Kita sedia maklum agama Islam ni kita punya skop ada 3, iaitulah akidah, syariah dan akhlak. Akidah kita telah selesaikan dan pada kali ini kita masuk pada topik yang kedua lah, iaitulah syariah Islam. Di bawah tajuk syariah Islam ini kita akan berbincang 4 perkara, iaitulah apakah itu syariah dari segi definisi atau pengertiannya, kemudian maqasid syariah tu apa dia. Di sini gabungan 2 istilah, iaitu maqasid dan juga syariah. Dan bila digabungkan, dia menjadi satu istilah yang lain lah. Kemudian, apakah kepentingan syariah dalam kehidupan? Dan yang keempat, khilafiyah. Khilafiyah ini berlaku dalam bab syariah. Jadi, apa yang diharapkan daripada perbincangan di akhir nanti? Pada akhir perbincangan kita, diharapkan semua pelajar nanti dapat memahami apakah yang dikatakan syariah dan maqasidnya. Kemudian, apakah kepentingan syariah dalam kehidupan kita sebagai manusia, dan dapat memahamilah berkaitan aspek khilafiyah ini. Okey, sebagai pendahuluan, lihat di sini, kita sebagai manusia, kita tidak dapat lari daripada interaksi dengan manusia juga ataupun dengan alam sekeliling. Maka apabila berlaku hubungan ataupun interaksi ini, maka kita, sesama kita perlu terikat dengan satu peraturan khusus supaya dengan peraturan tersebut kita dapat menjalani kehidupan kita dengan aman, harmoni dan tidak berlaku sebarang pertelingkahan dalam apa-apa sahaja perkara. Maka dalam Islam, peraturan atau undang-undang tersebut disebut sebagai syariah. Jadi secara umumnya kita boleh katakan syariah itu ialah undang-undang atau peraturan dalam kehidupan. Peraturan atau undang-undang dalam kehidupan. Okay, syariah itu dari segi bahasanya kat sini, jika semua dapat lihat, dia dari segi bahasanya sumber air ataupun jalan yang jelas dan lurus. Ini dari segi bahasa. Dari segi istilahnya ialah segala hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk hamba-Nya melalui perantaraan para rasulnya. Jadi kita boleh katakan syariah itu ialah hukum hakam atau peraturan lah, undang-undang daripada Allah SWT, yang mana undang-undang tersebut diajar atau ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Okey, kat sini jikalau kita lihat nota ni, kebiasaannya perkataan syariah itu kita boleh fahami atau sebahagian kita memahaminya dengan cara yang berbeza. Ada di antara kita yang memahami syariah itu dia berkaitan dengan perbahasan fiqh. Ya, betul juga. Syariah dan fiqh tidak dapat lari. Syariah itu berkaitan undang-undang, peraturan kehidupan, dan apabila kita berbincang bab fiqh, maka ia berkaitan tentang hukum hakam juga. Hukum hakam yang terkait dengan perbuatan mukallaf. Hukum hakam berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Apakah itu mukallaf? Mukallaf itu apa? Mukallaf ni ialah orang yang telah pun baligh, berakal dan telah pun sampai kepadanya Islam. Jikalau kita semua telah baligh, telah berakal dan telah menjadi orang Islam, maka kita ini telah mukallaf. Kita ni telah dipertanggungjawabkan dengan hukum hakam yang 5 lah. Kita takluk atau tertanggung di atas bahu kita ni, mukallaf ini, untuk menanggung kesemua hukum hakam. Kita telah wajib untuk melaksanakan kewajipan yang 5 tadi. 5, iaitulah hukum wajib, haram, sunat, makruh dan harus. Kita tertakluk. Maka syariah juga difahami berkaitan dengan
fiqh. Atau syariah juga kita fahami dengan perbahasan berkaitan hukum, iaitu khitab atau message Allah yang ada kaitan dengan perbuatan mukallaf. Dia berkaitan dengan hukum. Di sini berkaitan fiqh, kefahaman. Fiqh itu ialah kefahaman. Kat sini hukum pula. Fiqh kefahaman, di sini hukum. Itu khitab. Apakah tujuan? Jadi sebalik Allah SWT menyampaikan wahyunya kepada Nabi kita lah. Pasti ada message yang sudah disampaikan. Message-nya contohnya Allah berkata, Allah berfirman, wa aqimus solah, hendaklah kamu tunaikan solat. Maka apa message-nya? Apa hukum daripada message tersebut? Iaitulah tuntutan untuk kita solat. Maka oleh sebab lafaz aqimu menggunakan lafaz perintah, fi'il amar, maka kewajipan, wajib hukumnya untuk kita solat. Maka itulah sebahagian kita memahami syariat itu berkaitan hukum hakam yang ada pada message yang Allah SWT sampaikan. Syariat juga kadang-kadang kita fahami dengan istilah undang-undang. Dalam konteks negara kita pada hari ini, contohnya kita sebut mahkamah syariah. Mahkamah syariah. Maka kita tergambar mahkamah tersebut berkaitan perundangan Islam lah. Perundangan kan, undang-undang yang melalui proses-proses tertentu lah. Ataupun juga syariah itu ialah kehujahan. Apa hujah kita yang berpandukan Al-Quran dan hadis, ijma' dan qiyas. Maka itu juga syariah. Maka kat sini ada 4 kefahaman atau pemahaman lah berkaitan syariah itu. Okey, jikalau kita melihat kepada skop syariah, syariah ataupun peraturan kehidupan tadi, peraturan undang-undang kepada manusia tadi, maka skop dia ada 3, iaitulah hukum hakam tadi, dia ada kaitannya manusia dengan alam, manusia dengan Allah, manusia dengan manusia. Maka ada 3 skop hukum hakam peraturan yang manusia itu kena jaga. Iaitulah contohnya dengan alam. Apa contoh hubungan yang berlaku di antara kita manusia dengan alam dan hukumnya wajib. Contohnya apa? Ialah kita wajib memelihara alam, kan? Jangan rosakkan alam. Maka memelihara alam itu hukumnya wajib. Mencemarkan alam atau membinasakan alam hukumnya haram lah. Maka haram wajib itu berkaitan syariah, iaitulah kaitan antara hubungan manusia dan alam. Kita kena pelihara hukum hakam yang terkait antara kita dan alam. Dengan Allah SWT, ini paling banyak lah. Kerana Allah itulah sumber kepada hukum hakam tersebut, maka banyak jugalah yang kita kena jaga hubungan kita dengan Allah SWT. Antaranya apa contoh hukum wajib dalam interaksi kita dengan Allah SWT? Antaranya, Allah perintahkan kita solat fardu 5 waktu. Maka wajib kita pelihara solat fardu 5 waktu. Jika kita tinggalkan, haram. Kan itu contoh yang wajib. Contoh yang sunat, ialah tuntutan yang tidak wajib, tapi berpahala. Contohnya kita membaca Al-Quran, berzikir. Maka itu hukumnya sunat. Maka itu contoh skop syariah, peraturan, undang-undang, hukum hakam yang terkait antara hubungan kita dengan Allah SWT. Ataupun juga dengan manusia dengan manusia. Ini paling banyak juga. Sebab kita hidup di dunia ini dengan manusia, kita berinteraksi dengan manusia, ibu ayah kita manusia, adik-beradik kita manusia, kawan-kawan kita juga manusia, dan kita membeli belah dan berurusan dalam kehidupan kita dengan manusia. Maka sangat banyak hukum hakam yang terkait antara kita dengan manusia lah. Apa antaranya? Apa antara hubungan kita dengan manusia yang wajib kita jaga, yang hukumnya wajib? Antaranya apa? Memelihara maruah kawan kita wajib. Maka apabila kita wajib pelihara maruah kawan kita, jikalau kita fitnah, menghina, memalukan maruah, maka itu telah menjadi haram hukumnya. Okey, jadi ini 3 skop. Kemudian bagaimanakah pelaksanaan syariah? Dalam kita melaksanakan hukum hakam syariah tadi, peraturan dalam kehidupan kita, maka kat sini ada 3
skop juga ataupun 3 kategori lah. Iaitulah kategori individu yang mana setiap individu wajib melaksanakan tuntutan hukum hakam tadi. Contohnya puasa, wajib kata individu. Haji juga wajib kata individu, tapi syaratnya bagi yang ada kemampuan lah. Solat fardu 5 waktu wajib untuk individu. Maka ada hukum hakam, peraturan, undang-undang syariah kita yang terkait dengan setiap individu. Ada juga hukum hakam syariah kita Islam yang kategori individu ini tidak perlu laksanakan. Contohnya dalam bab melaksanakan hukum hudud ataupun hukum qisas ataupun hukum ta'zir. Maka hukuman ini ataupun nak menjatuhkan hukuman kepada pesalah-pesalah pelaku jenayah ini, contohnya orang yang membunuh dibalas bunuh kan, orang yang mencuri dipotong tangan, orang yang berzina dan sebagainya, maka untuk menjatuhkan hukuman terhadap pesalah-pesalah jenayah ini tidak ditanggung oleh individu, semua individu lah. Bahkan hanya ditanggung oleh individu yang menjadi pemerintah. Jikalau kita bukan pemerintah, maka kita tidak dituntut untuk sempurnakan tuntutan hukum hakam syariah berkaitan yang kita sebut ini, berkaitan hudud, qisas dan ta'zir. Ada juga tuntutan dalam undang-undang atau peraturan syariah Islam kita yang perlu dilaksanakan oleh semua sekali. Tak kira individu, tak kira pemerintah. Iaitulah antaranya seruan untuk kita berjihad. Berjihad menegakkan kalimah Allah SWT kan. Individu wajib terkait, pemerintah pun terkait. Macam hari ini kita lihat di Palestin kan. Setiap individu di Palestin, termasuk pemerintahnya juga, masing-masing memikul tanggungjawab untuk berjihad demi agama Islam Allah SWT. Ataupun dakwah, menyeru kepada kebaikan, tugas individu juga tugas pemerintah, perintah kepada kebaikan dan cegah kemungkaran juga sama juga. Setiap individu kena memainkan peranan atau bertanggungjawablah untuk laksanakan tuntutannya dan juga pemerintah. Jadi bahagian pelaksanaan syariah tu ada 3 pecahan dia. Bab skop syariah pun ada 3 juga. Okey, ciri-ciri perundangan Islam. Agama Islam kita telah belajar, agama Islam ni agamanya istimewa. Maka undang-undang Islam juga istimewa. Jikalau kita lihat antara dalam carta ni, yang pertama ialah istimewa sebab undang-undang Islam ni yang merekanya atau yang menggubalnya, yang menciptanya bukan manusia. Allah SWT yang mencipta undang-undang tersebut. Maka jikalau undang-undang itu dicipta, digubal oleh pencipta yang maha sempurna, maha adil, maka pasti undang-undang tersebut adil dan sempurna. Berbeza dengan undang-undang yang dicipta oleh manusia yang menggunakan akal yang terbatas, yang mana manusia itu kurang sempurna kejadiannya, maka sudah pasti kurang sempurna juga hukum hakam yang digubal oleh akal manusia yang terbatas. Kekurangan yang kedua, undang-undang Islam ni dia bersifat dunia dan akhirat. Jikalau Allah menyatakan dalam Al-Quran hukum hakam tertentu, contohnya apa? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Contohnya Allah berfirman, penzina perempuan dan penzina lelaki, fajlidu, hendaklah kamu sebatnya setiap seorang daripada keduanya, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, 100 kali sebatan. Maka jikalau di dunia penzina lelaki dan penzina perempuan tadi telah pun dihukum dengan 100 sebatan, maka insya-Allah di akhirat pun akan selamat. Tetapi jikalau undang-undang tu daripada manusia, maka dunia mungkin dilihat selamat. Sebagaimana dijatuhi oleh mahkamah mengatakan hukuman sedemikian, selamat. Tapi di akhirat adakah selamat? Kita ikut akal kita akan fikir pasti tak selamat. Sebab tidak menggunakan hukuman yang telah pun ditetapkan oleh Allah SWT. Kemudian undang-undang Islam ni dia universal, menyeluruh atau sejagat, universal, sejagat. Bermaksud tidak tertanggung oleh
manusia-manusia tertentu, bahkan semua manusia terlibat. Contohnya kalau dalam hierarki ekonomi tu kan ada golongan atasan, bawahan kan. Maka nak katanya golongan atasan pun tertakluk hukum hakam dalam agama Islam seperti raja-raja, sultan dan sebagainya, ataupun golongan bawahan kan, marhain macam kita semua ni. Maka wajib solat itu semua, tak kira pangkat, darjat ataupun status kedudukan dia. Maka tetap juga kena dihukum. Contohnya katakanlah raja mencuri kan, atau raja tidak solat, maka tetap juga hukumnya berdosa sebagaimana dosanya, atau sebagaimana berdosanya lah kalau rakyat biasa tidak solat atau mencuri. Okey, kemudian syumul dan lengkap. Okey, undang-undang Islam ni syumul, sempurna. Setiap perkara ada hukum hakamnya, sama ada wajib, haram, sunat, makruh ataupun harus. Jikalau kita fikirkan, ada tak satu perkara tindakan kita yang tidak ada hukum padanya? Pasti kita akan katakan tidak ada, semuanya ada hukum. Apa hukum tidur? Contoh tidur kan, tidur pun ada hukum-hukum yang tertentu. Contohnya kalau kita penat sangat, kepala terlalu letih, jikalau tak tidur akan mengganggu kesihatan kita, maka wajib kita tidur. Jikalau kita nak tidur untuk mengambil berkat bulan Ramadan, pun hukumnya sunat. Jikalau kita dah terlebih tidur, jikalau kita tidur telah mengganggu juga fungsi tubuh kita, maka haram kita tidur kan. Maka nak katanya hukum hakam tu dia tertakluk kepada keadaan tertentu, tapi kita boleh katakan syumul, sempurna lah. Ada panduan-panduan yang khusus yang terperinci lah tentang hukum hakam kita dan lengkap. Kemudian peraturan atau undang-undang dalam Islam ni dia sepadu dan seimbang. Dia melibatkan ke semua aspek. Aspek rohani, aspek jasmani kita, dunia, akhirat, dia seimbang. Seimbang, sepadu. Okey, berbeza dengan perundangan yang tidak seimbang ataupun tidak sepadu. Kan mungkin ada undang-undang yang hanya fokus kepada bab jasmani sahaja, tapi tidak memikirkan tentang dunia, akhirat ataupun rohani. Contohnya dalam Islam, contoh hukum haram meninggalkan solat. Perbuatan meninggalkan solat hukumnya haram. Maka dia terkait dengan rohani kita, jasmani kita, dunia dan akhirat. Itu maksudnya seimbang. Dalam perundangan Islam dia seimbang. Hukumnya dia melibatkan banyak aspek. Dengan kita bersolat tadi, kita wajib solat, maka apa kesan pada rohani kita? Kita akan menjadi lebih baik, kan, lebih tenang, jasmani kita lebih sihat, dunia pun sama juga, akhirat pun sama juga. Maka nak katanya itu masuk seimbang dan sepadu. Kemudian undang-undang Islam ni dia ada yang tetap, ada yang anjal. Apa itu anjal? Anjal ni fleksibel. Tetap itu tetaplah tidak berubah. Kalau anjal boleh berubah. Contohnya hukum solat wajib, tetap wajib. Tapi hukum pelaksanaannya anjal. Jikalau tidak mampu berdiri ketika solat fardu, maka tidak wajib berdiri. Bahkan boleh dilaksanakan menggunakan cara yang lain. Mungkin duduk dan sebagainya. Maka itu dikatakan tetap dan anjal. Kemudian apakah objektif syariah? Undang-undang peraturan yang Allah SWT tetapkan ini ada tujuan-tujuan dia yang tertentu, bukan sia-sia. Yang pertama sini ialah untuk mendidik manusia. Manusia ni kalau tidak diikat dengan peraturan, maka kita akan dapat lihat manusia itu buas ataupun tidak mengikut disiplin. Dan contoh kita katakan jikalau dekat kampus kita tidak ada peraturan. Cuba bayangkan bagaimana keadaan pelajar-pelajar, pekerja-pekerja, staf dan sebagainya kan. Maka kita akan dapat lihat seperti tidak teratur. Maka dengan ada peraturan yang ditetapkan, maka kita akan dapat lihat semuanya berjalan lebih teratur. Kan, dengan pakaiannya yang tertentu mengikut hari-hari, dengan penampilan rambut yang lebih kemas, dengan keadaan bilik kelas yang teratur, tersusun dan sebagainya. Maka tujuan peraturan ialah untuk mendidik manusia. Maka Allah SWT lebih memahami apakah itu manusia, kerana manusia itu Allah yang ciptakan.
maka Allah tahu manusia itu perlu dididik dengan undang-undang peraturan. Maka itu yang pertama, objektifnya untuk mendidik. Kemudian seterusnya, di sebalik hukum hakam dalam agama kita, kewajipan tadi, wajib, haram, sunat, makruh, di sebalik itu ada hikmahnya, iaitulah Allah SWT nak menjaga 5 perkara asas. Pertama ialah agama. Allah nak pelihara agama Islam. Yang kedua, Allah nak pelihara nyawa. Kan, contohnya Allah mengharamkan kita suka-suka membunuh. Maka di sebalik pengharaman membunuh itu ialah untuk pelihara nyawa orang. Dan yang ketiga, nak menjaga akal. Contohnya Allah mengharamkan kita minum arak. Sebab arak itu boleh memusnahkan atau merosakkan akal. Maka Allah haramkan sebab nak pelihara akal. Yang keempat, nak pelihara maruah ataupun keturunan. Contohnya Allah mengharamkan apa? Berzina. Dengan Allah mengharamkan zina, Allah telah memelihara maruah dan keturunan manusia. Dan yang kelima, Allah nak pelihara harta. Dengan Allah mengharamkan mencuri, merompak, maka di sebaliknya ialah Allah nak memelihara harta manusia. Maka di sebalik undang-undang, hukum hakam tadi, ada 5 perkara utamalah asas yang Allah cuba pelihara, bukan cuba, Allah nak pelihara supaya manusia ni terjagalah 5 perkara tersebut. Dan yang ketiga ialah untuk menjaga keadilan. Keadilan sama manusia, alam dan sebagainya. Okey, maqasid syariah. Okey, 5 perkara asas ini disebut sebagai maqasid. Apa itu maqasid? Maqasid ni ialah tujuan atau objektif. Apa tujuan Allah mengharamkan? Apa tujuan Allah mewajibkan? Maka ada tujuannya. Macam saya sebut tadi, kenapa Allah mengharamkan murtad? Sebab nak pelihara kesucian agama. Jadi yang pertama, antara tujuan undang-undang hukum hakam dalam agama Islam ialah pertama nak pelihara kesucian dan kepercayaan beragama. Kemudian nak pelihara nyawa yang saya sebut tadi dan anggota tubuh badan, maka Allah mengharamkan kita memotong tangan orang, mengharamkan kita mencederakan anggota tubuh badan sendiri. Di sebaliknya ialah untuk pelihara. Kemudian menjamin kemudian fikiran dan kewarasan akal, menjamin kehormatan dan maruah diri, dan yang terakhir tadi berkaitan harta. Menjamin harta. Okey, itu tujuan pensyariatan. Tujuan pelaksanaan hukum hakam, wajib, haram, makruh, sunat dan harus tadi untuk pelihara 5 perkara ni. Okey, bagaimana yang dikatakan memelihara agama itu? Antaranya ialah tujuannya untuk bebaskan minda fikiran kita daripada perkara-perkara yang khurafat, yang sesat, yang tidak betul, yang takhayul, hanya khayalan sahaja. Sebab itulah kita diharamkan, Allah mengharamkan kita supaya mempercayai benda-benda yang karut, kan, yang tidak benar. Maka tujuannya ialah untuk pelihara agama. Kan? Orang yang sesat itu, mereka tidak pelihara agama, maka Allah mengharamkan kita mengikut ajaran yang sesat. Ini dalil dia dalam Al-Quran surah At-Taubah. Boleh lihat. Kemudian yang kedua, Allah nak pelihara nyawa dan anggota badan. Ini ayatnya. Kerana larangan merosakkan diri. Allah mengharamkan kita untuk merosakkan diri. Contohnya macam pelajar. Pelajar yang dilihat merosakkan diri sendiri dengan cara yang tertentu. Contohnya apa? Katakanlah pelajar stres ataupun berasa tertekan dengan assignment yang banyak, kan, dengan belajar yang penat, maka memikirkan untuk selamatkan diri dengan membunuh diri sendiri, kan, ataupun terjun bangunan. Maka itu diharamkan sebab telah merosakkan diri sendiri. Kemudian larangan hilangkan nyawa, bunuh nyawa sendiri ataupun mengancam keselamatan juga tak boleh, tak dibenarkan. Maka
tujuan di sebalik pengharaman kelakuan-kelakuan tertentu yang boleh menjurus ke arah rosak diri atau hilang nyawa atau keselamatan manusia, maka hukumnya haram. Kemudian yang seterusnya ialah Islam ni tujuannya ialah untuk nak pelihara kemurnian fikiran akal. Yang saya sebut tadi, Islam mengharamkan arak sebab arak tu boleh merosakkan akal. Maka di sebalik pengharamannya, di sebalik pelaksanaan haram dalam syariah untuk mendekat ataupun meminum arak ni, maka hikmahnya ialah untuk pelihara akal fikiran supaya sentiasa boleh berfikir dengan cara yang terbaik, waras dan rasional. Okey, kemudian pelihara kehormatan dan maruah diri. Allah berfirman dalam ayat ni yang saya baca tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-zaniyatu waz-zani. Penzina perempuan dan penzina lelaki, fajlidu, hendaklah kamu semua sebat kullah, setiap wahidin, seorang minhuma, daripada keduanya, mi'ata jaldah, 100 kali sebatan. Maka larangan ini, pengharaman zina, apa tujuan dia? Untuk pelihara kehormatan dan maruah diri. Seorang yang berzina, kalau kita lihat bagaimana maruah dia, kan akan dilihat tercemar, dihina oleh masyarakat, kan? Maka Islam pelihara lagi awal lagi, iaitu supaya jangan kita berzina. Bahkan Allah kata wala taqrabuz zina, janganlah kamu menghampiri. Menghampiri zina pun dah tak boleh, apatah lagi zina. Sebab zina itu ialah perbuatan mungkar yang boleh menjurus kepada maksiat, dosa besar kepada Allah Subhanahu Taala. Okey, kemudian harta. Allah mengharamkan kita mengambil riba. Dalam ayat ni Allah kata apa? Alladzina ya'kuluna riba. Sesungguhnya iaitu orang yang makan riba, la yaqumuna, mereka itu tidak berdiri dengan betul, illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Kecuali cara berdiri itu seperti orang yang dirasuk syaitan dengan terhuyung hayang kerana sentuhan syaitan. Jadi kenapa Allah mengharamkan riba? Sebab riba ini ialah penindasan atau kezaliman dalam harta. Kan? Contohnya apa? Katakanlah Raja Abu ni nak beri pinjam duit kan kepada kawan dia, Idris contoh. Dia kata boleh pinjam, pinjam RM10 kena pulangkan RM50. Kan kezaliman. Kan pinjam dengan jumlah yang sikit kena bayar balik dengan jumlah yang banyak. Sebab itulah duit disebut sebagai harta ribawi. Harta yang boleh bawa kepada riba. Maka hukum riba haram sebab berlaku penzaliman atau kezaliman, ketidakadilan dalam harta. Maka itulah tujuan di sebalik pengharaman riba. Okey, rumusannya ialah, tengok kat sini, 5 perkara yang menjadi asas utama kepada hukum hakam dalam agama kita dan syariah, iaitulah pelihara agama, nyawa, akal, kehormatan dan juga harta. Okay, kalau lihat kat sini, kat sebelah ni, kemaslahatan atau kebaikan di sebalik hukum hakam dalam agama kita ni sama ada nak memelihara maslahah ni kebaikan kebaikan yang daruriyah. Daruriyah inilah kebaikan yang sangat penting. Kelima-lima maslahah agama, nyawa, akal, kehormatan dan harta ni duduk bawah pembahagian maslahah daruriyah sebab dia sangat penting. Jikalau rosak salah satunya akan mengancam kehidupan. Maka itu namanya daruriyah, sangat penting. Ataupun yang kedua maslahah hajiyah. Bukan hijiyah, hajiyah. Dia diperlukan tapi tidaklah sampai tak kepada penting sebagaimana pentingnya 5 elemen ni tadi. Agama, nyawa, akal, kehormatan dan harta. Seperti apa? Seperti pakaian, penting. Kan, makanan. Maka tempat tinggal, itu maslahah hajiyah. Apa hukum kita memakai pakaian? Hukumnya wajib untuk menutup aurat. Kan? Apa hukum menutup aurat? Wajib sebab nak pelihara agama. Kan? Cumanya pakaian tu bagaimana? Apakah hukum memakai pakaian yang berwarna merah? Contoh kan? Maka kat situ, itu bawah hajiyah. Ataupun yang maslahah tahsiniyah ni untuk memperelokkan lagi atau untuk bermewah-mewah lah. Contohnya pakaian tadi hajiyah, tapi yang kategori tahsiniyah ni memakai pakaian yang mahal,
yang cantik-cantik kan, maka itu bawah kategori maslahah tahsiniyah. Okey, apa kepentingan syariah? Okay, syariah ini penting dalam kehidupan kita. Tanpa syariah, tanpa undang-undang peraturan, maka kita maklumlah kehidupan manusia, kehidupan kita akan terabai dan akan rosak ataupun huru-hara lah tanpa ada disiplin tertentu. Jadi Islam merupakan ajaran yang istimewa sebab Islam mengatur kehidupan dengan peraturan-peraturan yang sangat sempurna sebab daripada Allah Subhanahu Taala. Kemudian syariah itu juga dia berperanan nak menjana pembangunan ummah. Kan? Dengan hukum hakam yang ada tadi, maka syariat Islam ni dia menjana umat Islam supaya lebih maju, kan, lebih maju, lebih ke hadapan, tidak ketinggalan. Tapi syaratnya pastikan tidak terkeluar daripada keredaan Allah SWT. Contohnya apa? Islam kata Islam mengharuskan kita berniaga, kan, dengan cara yang halal. Maka keharusan untuk berniaga, untuk berjual beli, maka kan menyumbang kepada ummah yang lebih maju. Maka itulah kita dapat lihatlah kaitan antara syariah itu boleh menjana pembangunan ummah. Dan kemudian syariah juga satu proses peningkatan kualiti kehidupan. Sebab hukum hakam dalam agama kita tadi ada terkait perkara yang nampak, material, dan juga yang tak nampak dalaman, spiritual. Maka dalam masa yang sama boleh membantulah kepada peningkatan kualiti kehidupan. Contoh, Islam mengharuskan kaya, kan, mengharuskan untuk menjadi orang kaya, dan hukumnya tidak haram. Jadi Islam tidak mengharamkan untuk orang Islam kaya, dan keharusan untuk kaya dalam Islam kan membantu kepada peningkatan kualiti kehidupan. Jikalau Islam tidak membenarkan untuk menjadi kaya, Islam tak membenarkan untuk bermewah-mewahan, maka tahap kehidupan kita statik. Kan dilihat tidak berkembang, tidak maju. Tapi sebab ada hukum harus, boleh, dalam usaha untuk meningkatkan kualiti kehidupan, maka bertambahlah kualiti kehidupan kita sebagai orang Islam. Maka itu antara kepentingan syariat dalam kehidupan. Okey, ini antara pendekatannya yang kita kaitkanlah dengan Islam. Itulah kena ikut pengesaan kepada Tuhan, mengesahkan Tuhan, tauhid. Inilah akidah-akidah kita dah belajar sebelumnya. Okey, ini kita tengok saja. Laju lagi. Okey, kesimpulannya, pembangunan yang ikut Islam ni dia lebih seimbang lah. Kalau kita lihat kat sini, bagaimana Islam melihat pembangunan manusia itu perlu seimbang, iaitulah kita kena bangunkan secara seimbang antara fizikal kita, kognitif ni akal kita, IQ kita, emosi kita juga kena dibangunkan secara seimbang, sosial dan kerohanian. Maka 5 elemen ni kita kena bangunkan secara seimbang supaya menepatilah apa yang dituntut dalam agama kita. Okey, khilafiyah. Apakah itu khilafiyah? Khilafiyah ini ialah perbezaan pendapat. Jika kita lihat, mustahil manusia kat dunia ni akan bersetuju dengan satu pendapat sahaja. Kan? Sebab itulah dalam Islam, agama kita, adanya perbincangan tentang perbezaan pendapat. Perbezaan pendapat. Jadi kita boleh katakan dari segi definisinya, apakah itu khilafiyah? Iaitulah perbezaan pendapat mengenai perkara yang samar-samar atau tidak jelas kedudukannya dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya Allah sebut perkataan tertentu dan tak jelas, maka berlakulah khilafiyah. Kalau kita lihat dalam agama kita, kan ada berapa mazhab. Mazhab fiqh ni, kan bermula dengan mazhab Hanafi, kemudian mazhab Maliki, kemudian mazhab Syafi'i, dan yang terakhir mazhab Hambali, kan. Maka apa itu mazhab? Mazhab itu ialah kita boleh katakan pendapat-pendapat yang berbeza. Pendapat Imam Syafi'i kadang-kala tidak sama dengan pendapat Imam Hambali.
Ke perbezaan pendapat tu adakah diterima atau bagaimana boleh berlaku perbezaan pendapat? Antara puncanya ni lah. Sebab masing-masing berbeza pendapat terhadap ayat Al-Quran ataupun hadis yang tak jelas maksud atau tuntutan yang ada padanya lah. Okey, lihat di sini. Okey, perbezaan pendapat. Tengok ni. Secara realitinya pun Allah menjadikan alam ini pun bukan satu, kan, tidak sama. Ada yang manusia tu kulitnya berbeza, bahasa berbeza, pemikiran berbeza, maka pastinya memang berlaku perbezaan. Okey, lihat di sini apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan pendapat di antara mazhab-mazhab dalam agama Islam. Ialah dia bermula dengan nas. Apa itu nas? Nas itu ialah ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi. Itu nas. Ataupun sumber lah, sumber utama nas. Dan sumber utama itu ataupun nas itu ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Apa contoh yang jelas? Contoh yang jelas Allah berfirman apa? Allah berfirman dalam Al-Quran contohnya dalam bab puasa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, difardukan ke atas kamu berpuasa. Maka jelas Allah sebut kutiba, difardukan, maka semua mazhab dalam agama Islam sepakat hukumnya wajib sebab jelas. Tapi yang kedua ni ayat Quran yang tidak jelas, yang zonni, tidak jelas, maka disebabkan tidak jelas itulah maka ulama-ulama kita, contohnya macam Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi dan Imam Maliki contohnya, berijtihad. Apa itu ijtihad? Iaitulah mereka berusaha sedaya upaya mereka tu menggunakan keilmuan yang ada, berfikir, mengkaji, melihat, kan, memerhati untuk keluarkan satu hukum yang dirasakan, yang diyakini menurut pandangan masing-masing itu menepati kebenaran. Kan, dengan syarat menggunakan ayat Quran, hadis dan kaedah-kaedah khususlah untuk keluarkan pendapat berkaitan isu-isu yang baru timbul. Maka itulah zonni, tidak jelas. Jadi kita boleh katakan yang jelas tidak ada masalah perbezaan, tapi perbezaan berlaku pada dalil yang tidak jelas. Okey, ini contoh perkara yang berlaku khilaf, perbezaan. Contohnya dalam bab, biasanya dalam bab ranting lah. Bab fiqh tu bab ranting. Contohnya ranting macam mana? Contohnya dalam, kat sini contohnya dalam bab menyentuh wanita. Kan? Menyentuh wanita. Apa hukum menyentuh wanita? Ataupun tersentuh kulit lelaki dan perempuan, maka ada perbezaan pendapat. Dekat sini perbezaannya ialah tidak jelas pada ayat Al-Quran Allah berfirman au lamastumun nisa, au lamastumun nisa. Ada perkataan lamastum, iaitu artinya lamastum tu kamu bersentuh dengan wanita. Ada pendapat ulama dalam mazhab kita, dalam mazhab Islam kita ni yang muktabar tadi mengatakan sentuh itu yang boleh membatalkan wuduk ialah sentuhan dengan syahwat, dengan rasa keinginan, maka membatalkan wuduk. Jikalau tanpa ada rasa syahwat, maka tidak batal. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita, sama ada dengan syahwat ataupun tanpa syahwat, ataupun menyentuh jenazah mayat yang telah meninggal juga tanpa berlapik juga dikatakan boleh membatalkan wuduk. Maka nak katanya, kenapa berlaku perbezaan pendapat? Sebab berbeza pendapat pada dalil ayat Al-Quran yang tidak jelas maksudnya. Sentuh. Apa makna sentuh? Kan? Kita pun kalau kita sebut sentuh, kita pun kalau kita fikir lebih mendalam, pun ada rasa sama-sama, kesamaan tidak jelas. Sentuh macam mana? Ataupun perbezaan pendapat dalam menafsirkan ayat Al-Quran ataupun hadis. Contohnya kat sini, perkataan quru. Quru ini ialah perkataan yang berkongsi maksud. Dalam bab iddah, dalam bab iddah, tempoh
bercerai kan. Jika seorang suami dan isteri bercerai, maka ada tempoh tu, tempoh yang membolehkan isteri tadi untuk kahwin semula kan, untuk kahwin lain lah. Ada tempoh iddah. Jadi Allah sebut dalam Quran salasata quru', kena tunggu 3 quru'. Jadi quru' tu apa? Jadi makna pertama quru' ialah suci, makna yang kedua quru' adalah haid. Jadi perbezaan pendapat sama ada nak menggunakan 3 kali suci ataupun nak menggunakan 3 kali haid. Maka berbeza pendapat kan. Jadi itu maksudnya perbezaan pendapat. Ataupun perbezaan pendapat dalam bab aspek ataupun akhlak. Kan cara Nabi makan, cara Nabi minum, berbeza pendapat. Maka itu kita boleh katakan khilafiyah yang boleh, khilafiyah yang dibenarkan. Khilafiyah yang dibenarkan. Okey, jadi ini perkara ranting. Perkara cabang. Tapi perkara yang pokok, perkara utama, tidak boleh berlaku khilafiyah. Contohnya tentang bab kewajipan solat. Itu tidak berlaku khilafiyah. Sebab kewajipan solat dah muktamad, semua sepakat wajib solat fardu 5 waktu. Okey, kemudian apa yang tidak boleh khilafiyah? Kat sini tengok, perkara pokok seperti kewajipan solat, apakah hukum zakat. Zakat tu wajib, tiba-tiba ada pendapat lain tak wajib, maka tak diterima pendapat yang tak wajib tadi. Sebab zakat dah sepakat jelas hukumnya wajib, tidak boleh diperselisihkan atau dibezakan pendapat. Kemudian perbezaan yang menimbulkan kelainan yang tidak dibenarkan, seperti keterlaluan. Dia menggunakan akal semata-mata tanpa menggunakan sumber yang dibenarkan dalam agama kita lah, sama ada Al-Quran, hadis ataupun ijma' ataupun qiyas. Kan dia menggunakan kefahaman akal dia sendiri kan. Maka tak diterima lah. Kan? Ataupun yang ketiga ni akidah yang salah ataupun etis. Contohnya, boleh tak kita menerima pendapat orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Tak boleh kan? Maka kita tidak boleh berlapang dada terhadap pendapat yang bercanggah dengan hakikat, sehingga membawa kepada kesesatan. Maka tidak dibenarkan untuk kita menerima pendapat mereka. Okey, jadi apakah pandangan Islam tentang perbezaan pendapat? Dalam satu kata-kata yang masyhur, perbezaan pendapat umat aku itu adalah satu rahmat. Jadi perbezaan pendapat itu rahmat. Rahmat maksudnya memudahkan kan. Sebagai contoh, kalau kita lihat hukum menyentuh kulit lelaki dan perempuan tadi, ada perbezaan pendapat kan. Di Malaysia kita memakai pendapat Imam Syafi'i, walau apa juga alasan, kalau kita tersentuh kulit lelaki dan perempuan, maka batal wuduk. Tapi macam mana kita nak apply, nak aplikasi pendapat ini sekiranya kita berada di Mekah sedang melaksanakan ibadah haji. Kan? Dengan keadaan yang ramai, yang susah untuk kita elakkan daripada berlaku sentuhan, maka kat situ boleh dipakai, boleh kita pakai pendapat yang lebih memudahkan, iaitulah tidak batal wuduk apabila tersentuh jikalau tanpa ada syahwat. Maka kan memudahkan. Bayangkan kalau kita menggunakan pendapat Imam Syafi'i di Malaysia ini di sana ketika laksanakan haji yang mudah tersentuh kulit. Maka adakah itu memudahkan atau menyukarkan? Maka Islam itu rahmat. Maka perbezaan pendapat itu rahmatlah, memudahkan untuk kita. Okey, jadi dalam Islam mengajar kita supaya beradab dalam berbeza pendapat. Antaranya kena bersederhana, tidak keterlaluan. Walaupun berbeza pendapat, kita kena carilah apakah titik-titik persamaan yang boleh disepakati bersama, supaya akhirnya boleh bekerjasama kan. Ataupun kena kembali kepada penyatuan fikir daripada berbeza pendapat, baik kita carilah apakah perkara-perkaranya yang boleh kita bersama-sama setuju kan tentang perkara-perkara tertentu lah. Jadi kita kena elakkan daripada ta'assub, kan, fanatik, kan, tidak boleh terima pendapat orang. Adabnya ialah kita boleh menerima pendapat orang sekalipun pendapat tersebut itu benar pada mereka, salah pada kita. Kita kena berlapang dada.
Okey, kat sini ada juga pendapat lain, antaranya hendaklah isu tu jauh daripada pendustaan, angan-angan kosong kena committed lah untuk mencari jalan penyelesaian, kebenaran. Dan kalau nak berselisih pendapat, kena gunakan dalil yang logik dan bijaksana lah. Okey, pastikan matlamat tu jelas, rendah diri, tak sombong dan sebagainya. Okay, kesimpulannya, beza pendapat itu lumrah. Jadi dalam agama kita ni, agama Islam ialah agama yang memudahkan. Nabi ada bersabda, yassiru wala tu'assiru, hendaklah kamu semua mempermudahkan, janganlah kamu menyusahkan atau menyulitkan. Maka jikalau ada sebarang kesulitan dalam agama kita, pasti ada kemudahan di sebaliknya. Carilah kemudahan tersebut untuk melihat atau menampakkan bahawa Islam ni bukanlah agama yang menyusahkan. Jadi kita dapat lihatlah dalam Islam ni, dalam ketetapan peraturan hukum hakamnya, syariahnya tidak menyusahkan, bahkan memudahkan. Okey, itu saja untuk perbincangan kita pada kali ini. Jadi saya harapkan pelajar-pelajar boleh nyatakan nanti kefahaman di bahagian komen video ini, nyatakan nama kelas dan juga kefahaman daripada topik ini. Saya akan ambil kehadiran daripada kefahaman tersebut. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.